Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tinggal lagi sok akhir 368E. Asal dah habis lah kot, dah habis dah. So E pun full. Dah habis. So G pun dah awal lagi dah habis. Jadi stok dah tak ada. So tunggu next shipping. Ni dia. Ini dia dua orang pengguna so, dengan Badi. So dia nak keluar petang ni juga untuk 368E. So hitam dah habis dah sul. Tinggal yang warna kelabu tu. Dapat ni tak? Voucher? Bagi voucher apa? Ada voucher. Tolak 1,000. Macam kau lah dapat voucher. Tolak 1,000. Aku minta lah. Kata tak dapat kat mall tak ada. Bukan. Untuk aksesori. Warna hitam. Box 500 spotlight lagi. Okey tu warna-warna kelabu tu. Warna hitam kita dah ada. Dah ready. Stock tapi dah sold. Tapi memang aduh, apa dia? Aku tak mana aku tak. Aku dah jual lah ni. Ni aku dah jual dah. Bukan ini. Yang ni pun patah lah ngaunya itu. Ini aku jual. Tak, ni tak patah. Dia patah aku punya skru kat sini patah. Baiklah. Tapi ini aku jual dah jual. Dah jual. Yang satu lagi yang macam akunya tu. Kau nak yang lagi tu yang pecah. Dia pecah ni. Dia welding dia tu tak Ni ketik. dia dot tu. Macam aku dua macam patah lah. Cantik was. 25,700. Sini ya. Terus on nampak tu. Zoom tu dia. Memang cantik 368E. Minat saya minat E. Button pun dah lain. Ni nampak Cup dia keluar tangki minyak 17 liter. Tem. Alamak, dia tak tutup lah pula. Ganas sangat. Tak sekali lagi. Ni orang ni. Sekali lagi. Dah tutup dah. Ini auto cruise. Ini dia button dia punya. Ni kau punya Padi? Belakang. Mana aku punya lah ni. Hitam ni. Dia tengok tengah. Ni pun dah masuk Thailand besar ni. Adik punya? Abang punya? Tak apalah, bagi saya lah. Tu owner belakang lah. Kalau abang tak nak, bagi saya lah. Baju dah hitam lah tu. Dah betul lah matching lah. Setahun tunggu. Setahun tunggu. Alamak, setahun tunggu. Dia nombor plate je. Apa? Orang perak. Apa koma? Orang perak ke? Ni apa ni? Perak lah 69. 6196. Ni bini punya tahun lahir apa? Tahun 96. Nak keluar petang ni. Apa koma? Apa? Bos punya. Abang ni. Lily punya lah. Ini nombor beli 210 kot. 4 nangka. Cantik nampak. E pun cantik. Biru ada biru lah. Cantik tu. Dan sekarang ni dia fork dia dah terbalik. Dia fork nampak. Yang dulunya teleskopik atas nampak. Ni Brembo J1. Masih yang sama 4 port. ABS 3 disc. Cuma tayar ni. Tayar lain sikit dah. Sebelum ni tayar lain. Seat pun dah lain nampak. Ni seat cantik. Bos tadi dah bayar? Kan? Ini insurans sajalah. Bos dah nampak duit dah bayar? Tunggu bajet apa lagi? G. Sudah pakai G 1 tahun sekarang ni Rotek lah. Saya ingat beli baru lagi satu. Ingat beli satu lagi. Ya, sampai Nampak seat dia memang ini untuk pinggul.
Bagi kami yang berumur ni, yang suka sangat benda ni. Ini ada heater tau. Heater seat tau. Ni satu, sini pun ada heater tau. Ha, main. Fork dah boleh adjust kan. Dalamnya boleh adjust lagi fork dia. Sebelum ni tak boleh. Kita tunggu. Aduh Sabri. Haji dah keluar motor dia hari tu nampak. Dia buat lowered as over fork tu mau turun. Badan dia tak besar sangat, tapi layan. Dia turunkan nampak tu. Sampai dah kaki dia. Asalkan kemahuan ada, boleh bawa. Parking. Tu dia. Rendang. Dia dah ni. Pakai snack punya ni. Es sober. Duduk mana bang? Ha? Duduk mana? Duduk kajang ke? Kajang je. Bandar Tek dekat je. Cantik bang. Cantik bang. Duit pun cantik bang. Oi. Kenapa pilih E? Kenapa pilih E? Sesuai dengan badan. Sesuai badan Badan sesuai lah. Dah pernah test dah? Dah pernah test dah. Saya minat paling awal minat E kan. Tapi itu macam nak ambil G. Tapi bila last minute apalah ambil E lah. Ambil E E ni sesuai lah. Sesuai dengan Jarak jauh. jarak jauh Jauh touring. baik. Touring yang lebih best kan. Tapi yang ni long range macam best lagi lah. Dia laju lagi lah daripada yang tu kan. Yang tu kau asap-asap dia kan. Itu G untuk adventure. Duduk Kajang je, dekat je. Loan sekejap lulus. Loan cepat Selama dah 2 minggu, 2 minggu lah. 2 minggu Apa Ion? Ion. Ion. Berapa interest dia bagi? 6%. 6% per bulan lah. Per tahun lah kak. Per tahun. Memang terbaik lah ni. Nampak. Ni dah orang dapat tu ni. Watcher. Okey. Hari ni kadar untuk racun-racun 368E, satunya GG. Dia dah lama keluar habis dah. Okey. Baru kiri kanan. Nak sini ke, nak sana ke, tak pulang. Contoh pertama, ini untuk windshield. Naik, ada turun. Dia satu saja, satu level je. Tinggi atau rendah, ini tanda tengah-tengah. Okay. So, sebelah sini, traction control. Warna, nyala, ada function. Kalau tak ada function, tolak atas. Tutup. So, untuk sematan, kasih on dia. Lampu nyala. Okay. So, jadi setting lah, dalam lah. Jadi untuk kita seat. So nak buka, tolak atas. Tengok satu panas tu. Boleh ni. Panas muntut. Maksimum 3. Tutup, turun bawah. Sampai ada. Sama tak ada. Ada tu. Sama Jadi, juga sama kita. Sama naik atas. Beli kanan. Tolak atas, naik. Panas tu. Akan semakin lah. Okay. So sekarang pakai itu dulu. Akan start sebagai cuci lemah. So kalau yang ni circle sampai setting. Setting nanti kan dalam. Sama dengan bos lah. Sama dengan lebih kurang. So atas sekali display. Dua yang satu ni. Aku dengan Syam ni 3. Ada 3. Tengok. Boleh je, dia boleh bawa. Laser dia warna nampak. Sekarang orange. Nak purple ke, nak kuning ke, nak orange. Apa warna nak apa? Purple. Sudah pilih, tekan ni. Nampak? Sudah jadi kapal. So, sudah pilih, dia dalam style, turun bawah. So, sudah purple lah. So, masuk. Sekarang auto. Kalau tak ada auto, satu lagi ni. Terang dia. Nampak? Laser dia. Biasa auto lah. So, bawah, tarik. So, sekarang sudah 26. Bulan 4 10 sekarang berapa? Jadi 24.
motor bertani, keluar motor bertani. Motor lepas raya, motor lepas raya. Kat luar test. Test untuk test 368J. Ini 1 2 keluar petang ni. Dan hujung tu 3 keluar petang ni. Kan? Tu hujung punya keluar, ini keluar. Yang satu pun keluar. Oi, memang laku keras. Laku keras. Tak tahu nak kata apa. E pun 368E pun laku. Oh balik daripada JPJ. Ini model D model D. Ui, penuh orang. Okey.